Oke guys, selamat pagi. Pagi ini kita mau ronda-ronda tengok dekat buluh yang dulu tuh. Kita nak tengok perkembangan bambu dampit. Bambu dampit saya yang tu hari. Ini dia rimunan bambu. Kalau kami panggil ni bambu putih, bambu putih. Okey, kita nak tengok perkembangan yang rebung dia bercabang. Orang cabang kalau orang Indo kata dampit kah yang dia bercabang. Okey, di sini kita tengok ni rumpun buluh putih itu hari yang kita ambil. Jadi hari ini kita akan tengok perkembangan dia. Dah masuk nak dekat-dekat setahun lah. Di sini kita tengok kan. Ni dia. Ni dia yang ni tu hari nampak ini rebung ni. Ni bercabang. Dampit ni dua, ini sekarang dah nak kata dah membesar dah. Ni dia punya satu, ini dia punya satu lagi batang dia. Ni nampak. Ni dia bercabang di bawah sini. Ni dia satu pokok. Okey, ini dia punya tu di bawah ni. Ini satu batang di bawah dekat sini dia nampak. Dia bercabang atau dampit. Tapi saya tak mau ambil dululah. Saya mau bagi dia tua lagi. Kalau ada tua betul baru saya ambil. Kalau kita ambil muda lagi macam ini takut dia orang kecut. Kalau dia dah matang nanti baru kita ambil lah. Ni dia. Okay, guys. Okay. Inilah perkembangan bambu dampit atau bambu bercabang saya. Dia dari bawah ini, satu bawah ni dia satu batang sampai ke atas ini. Dia jadi dua batang. Nampak dia bercabang, dia dampit orang kata. Ni dia. Okey guys, jangan lupa like, comment, subscribe, share supaya saya punya channel Raymond James Bambu Borneo berkembang. Okey guys. Ini dikatakan semula jadi. Ini ciptaan alam. Okey, semua yang hidup di dunia ini semua Tuhan yang menciptakan. Macam mana? Macam itulah kehidupan kita. Okey. Ini pun dia banyak kegunaan dia. Tapi tunggulah kalau saya sudah ambil dia, baru saya akan ceritakan apa kegunaan bambu dampit ataupun bambu bercabang. Okey guys, itu saja. Sekian, terima kasih.